Apakah hukum jual mercun dengan tujuan mencari rezeki? Nak tahu hukum jual, hukum guna mercun itu, apakah haram ataupun wajib? Kita bakar mercun tu dia beza dengan bunga api. Bunga api tidak meletup. Kan? Tebik bunga saja kan. Tak panjang. Kita bakar malam-malam, kita buat di langit tebik. Madani. Bang, tu bunga api. Tu bukan mercun. Okay, biar faham tu dulu. Yang kedua mercun bola. Dia pun bakar pion lepo. Bong. Tu mercun. Okey. Hukum bakar bunga api dan mercun ini dah kalau nak untuk permainan kanak-kanak melihat. Contoh, tidak ada kemudaratan, tidak ambil harta benda orang. Tak harus. Tapi saja-saja kita bakar saja-saja, hukumnya makruh. Bila makruhnya? Kalau harta sendiri. Kalau harta masjid, harta wakaf, hukumnya haram. Kerana perkara makruh, haram dia menjadi kalau hak wakaf. Dalil dia, kalau kita ambil wuduk 3 kali sunat hukumnya. Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali di rumah, sunat. Ambil wuduk di masjid, basuh 3 kali, tangan 3 kali, sunat. Tapi kalau di rumah kita basuh 4 kali lebih pada 3, kita basuh tangan 4 kali lebih pada 3, makruh. Ambil wuduk 4 kali di rumah. Faham? Datang di masjid ambil wuduk 4 kali, haram. Kerana apa? Di rumah makruh. Mana beza? Di rumah kita bazirkan harta sendiri, makruh. Di masjid kita bazirkan harta wakaf, haram. Jelas lagi? Jadi kalau anak nak tengok ayah main, ayah nak suruh anak dia main bunga api jadi suka, dia beli bunga api peloyak, ibu bakar anak dia boleh tengok permainan, hukumnya harus lagi. Faham lagi? Ni pula ambil bunga api, pong tembok tu bila, pong kepong. Hukumnya haram. Ni pula ambil ngecung, bubuh bawah orang, boom, kejut habis anak orang, hukumnya haram. Pasal ngecung sama dengan exhaust bising. Exhaust bising kalau mengganggu jiran-jiran, haram. Setahun pakai motor, setahun boleh dosa. Dah tak boleh exhaust bising? Boleh. Bubuhlah exhaust mana pun. Yoshimura ke, Acura Powick ke, 20,000 satu set. Tapi, erek dulu. Start kat highway. Orang nak tidur anak, sejang ayung buah anak. Baby umur 7 bulan. Sejang baru nak jenera. Betul tak? Hak sebelah rumah, start motor. Nak pergi cukar. 1000 cc. 1000 cc tak kan bunyi macam Honda Feng. Wah!